berkenaan kes malam, ada satu site ni kena potong bekalan. You all mesti ada tengok video yang semalam kita datang bincang dengan pegawai TNB dekat sini, runding sampai malam semalam juga dia sambung dengan syarat pagi ni kita kena datang bayar 250,000. Nasib baik duitnya ada. Punca dia disebabkan apa? Dekat sini 1000 lebih unit, hampir 1500 unit dekat apartmen ni. Saya tak nak mention nama lagi sekali saya cakap. Hanya 40% orang saja bayar. Site ni pun saya baru ambil alih. You all boleh, kalau you all memang follow kita, you all tahulah. Kita baru ambil alih 2 site bulan ni. Antara salah satu site dia lah. Baru 40% orang bayar. Balance yang tak bayar tu tempias pada paymaster. Siapa yang bayar on time ni, kesian. Dia tempias pada dia orang. End up semalam ada yang sangkut dalam lift. Yelah, bila TNB cabut, genset ambil alih. Bila genset ambil alih, kebetulan ada pula bateri yang tak function sampai genset satu blok tu terhenti disebabkan bateri. Sebab tak ada preventive maintenance, tak maintain, ST pun tak ada. Tapi bukan salah kita, we just take over, right? So, hari ni saya akan buat apa? Baru-baru ni saya ambil alih bulan Jun. 7 hari bulan Jun kita ambil alih. Lepas tu, last Saturday, I managed to conduct a EGM untuk kuat-kuasakan beberapa perkara lah. Yang pertamanya, dalam undang-undang kecil dia, saya kuat-kuasakan bagi siapa yang tak bayar maintenance fee. Biasanya kita boleh sekat access card, barrier system, kan? Kita menyusahkan dia, kan, betul? Tapi kali ni saya implement, bukan semua apartmen kita boleh buat ni. Tengok pada apartmen tu, meter dia sama ada dia bayar direct dengan SAJ atau mana-mana lah. Dia bayar dengan SAJ Selangor ke whatever, so Syabas ke. Tapi dekat Johor ni dia orang bayar kat SAJ kan. Kat sini dia orang bayar dekat management. So I study betul-betul case ni, I implement dekat EGM hari tu. Bagi siapa yang ada outstanding, kita potong air. Kita dapat majority vote. Kita implement dalam undang-undang kecil lah, di mana kita dapat majority vote. Untuk penyambungan balik kita charge RM75 di waktu kerja, di luar waktu kerja. Untuk charge penyambungan RM150. You see, we have to do this. Kita terpaksa buat ni dan alhamdulillah lah semua orang support. Baru buat Sabtu lepas, semalam saya belum implement lagi sebab kita kena update house rule semua tu, kita kena hantar pada COB. Semalam dah kena potong TNB. TNB dia hutang tak banyak, 750,000 rasanya. Hampir 1 million lah. Nak kata double billing pun tak. Double billing biasanya berlaku dekat tenant account. Ini management account. Kesianlah pada orang yang bayar on time, yang terlibat semalam. Sama-sama merasa bila tak ada api. So, apa you all rasa? Tempat you all berlaku macam ni juga tak? So, why not you all implement perkara yang sama macam ni untuk mudahkan proses? Sebab kenapa? Kita kalau nak ikut prosedur sangat pun 14 hari, borang 11 atau borang 21 ke. Lepas tu nak pergi pada borang 1, pergi tribunal, nak tunggu award, dia engkar arahan, bayar tak bayar, kita tak tahu. So baik kita implement dalam undang-undang kecil, kita potong air dulu. Agak drastik lah benda ni, agak-agak kejam, tapi we have to do. Kesian lah, macam saya cakap, bila orang kata kita kejam, semalam TNB tak ada pun fikir pasal orang yang bayar. Sama-sama kena, bayar ke tak bayar ke, bila TNB cabut, semua orang kena. So, apa komen you all? Cuba komen dekat bawah. Patut ke kita buat macam ni atau tak?